Sebuah kerajaan purba Muara Kaman, sebuah negeri yang sangat makmur, diperintah oleh seorang raja yang bijaksana. Dalam kemakmuran ni, ada seorang puteri, permata kerajaan. Puteri Ajib Bidara Putih namanya. Cantik dia tu bukan biasa-biasa, dah jadi sebutan orang. Tapi, ada satu benda yang buat dia lagi istimewa. Orang kata, ludah sirih dia warna putih bersih. Pelik kan? Tak macam orang lain. Bila dah cantik macam tu, mestilah cerita pasal dia tersebar kan? Kabar angin pasal puteri ni sampai ke seberang lautan, nun jauh di negeri China. Jadi, ada seorang putera raja dari China ni. Bila dia dengar cerita tu, dia terus terpikat. Dia kata, aku kena tengok sendiri, betul ke tak? Maka, dia pun berlayar ke Muara Kaman. Datang pula bukan calang-calang, dengan satu armada kapal yang penuh dengan emas, berlian dan permata. Nampak tak betapa seriusnya dia? Dari tingkap istana, puteri kita ni pun mengintailah rombongan yang sampai tu. Tiba-tiba, mata dia tertancap pada putera Raja Cina. Kacak, segak bergaya, terus hati dia berdebar-debar. Dia pun terfikir, mungkinkah ini jodoh aku? Untuk meraihkan tetamu istimewa ni, Raja Muara Kaman pun buatlah satu jamuan besar-besaran. Tapi, kat sinilah segalanya mula jadi kelam kabut. Bukan sebab gaduh mulut, tapi sebab satu benda je, adat makan yang berbeza. Inilah dia, saat penentunya. Putera dari China dengan pengikut-pengikut dia, mungkin sebab tak biasa dengan adat kat situ, selamba je makan nasi dari mangkuk yang sebenarnya untuk basuh tangan. Gelojoh pula tu. Bayangkan, sang puteri yang tengok tu terus terkejut. Bagi dia, perbuatan tu, ya ampun, sangatlah biadab dan tak ada adab. Rasa kagum sang puteri tadi tu hilang macam